Tak boleh lah. Man, sabar. Abang, aku tak boleh cukup ni sekarang ni. Lepas dah! Boleh. Sebab aku tengah emosi. Aku tengah tak waras sekarang. Biarlah aku tak waras tu! Saya bunuh dia lah! Aku cakap, stop lah. Pak, I'm so sorry tapi Aiman nak balik KL sekarang. So habis macam mana dengan kontrak tu? Aiman tak boleh fokus lah Pak. Diana, you ni Aiman tak habis. Diana, you jangan lemah semangat boleh tak? Dia okey je, dia tak ada apa-apa. Patutlah mati-mati dia tak nak aku balik. Kenapa Papa rasa Aiman dengan Diana tak sesuai? Like what's wrong? You tak rasa ke Diana tu fake? Kau ngajar betul. Kau tahu dia cakap Diana fake. Lepas tu dia kahwin pula dengan Diana. Bapa jadi apa lah? Dia memang macam tu. Dah banyak kali aku cakap dengan kau. Aku tak percaya aku. Yang fake tu dia, bukan orang lain. Maknanya Apa yang berlaku seterusnya terpulang kepada anda. Elevate, layari pautan di profil.